Pertama dengan keluarga, ayah bonda, maaf dipinta. Adik-adik senyum selamba sarung ada, duit tak ada. Raya kedua dengan saudara, maklum maknya Fatimah Uda. Yang tua bersembang kisah lama yang muda, nada TV aja. Raya ketiga ke rumah kawan-kawan, bekas murid satu tingkatan. Hati tak dapat bayangkan, riuh macam pasar ikan. La la la. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda bersama saya, Aisyah Zulaika dan rakan setugas Hadisah Batrisha, host Sukses TV anda pada hari ini. Bersama kami juga di sebalik layar, saudari Nur Damia Amani dan juga Nur Fadisha Alia sebagai juru kamera. Hari ini merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh semua warga sekolah apabila tibanya Aidilfitri. Betul tak Farisa? Ya, tepat sekali. Hari ini merupakan hari berlangsungnya majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi warga SKKM Set Syahjuddin. Wah, meriah sungguh suasana hari ini di sekolah. Kelihatan para guru dan murid-murid mengenakan pakaian pelbagai warna dan fashion. Selain pakaian, makanan yang dihidangkan juga boleh tahan sedapnya. Ada juga murid-murid yang membawa pelbagai jenis kuih raya dari rumah untuk dikongsi bersama. Betul tu, sikap tidak berkira dan suka berkongsi tanpa mengira bangsa dan agama, beginilah yang harus kita pupuk dan semaikan sepanjang masa. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan segmen kuih raya favorit untuk hari ini. Jom. Assalamualaikum cikgu. Salam. Bolehkah saya tanya soalan sikit? Boleh? Apakah kuih kegemaran cikgu? Okey, kuih kegemaran saya antara kuih kegemaran saya adalah tempeyek. Okey, tempeyek. cikgu. Ada nama Apakah kuih kegemaran cikgu? kuih kegemaran cikgu, kuih semprit. Okey, terima kasih cikgu. Sama Apakah kuih kegemaran cikgu? Kuih raya kegemaran? Oh, kuih tak nanas lah. Nyam 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 nyam. Terima kasih cikgu. Sama. Kuih raya kegemaran banyak. Tak nanas, Elma London. Tapi yang paling cikgu suka apa tu nama dia? Nama dia coklat, triple coklat. Sedap. Nak rasa tak? Nak rasa kena datang rumah raya rumah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Oh, kuih raya kegemaran cikgu mungkin kerbet pisang kot. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, kalau setiap kali cikgu menyambut hari perayaan Aidilfitri, cikgu tak akan miss untuk beli kuih raya semprit ataupun cikgu tak miss beli kuih Elma London. Jadi kalau kamu nak datang rumah cikgu, jemputlah datang ke rumah untuk merasa kuih raya cikgu yang cikgu tak miss setiap tahun tu. Jemput datang Terima kasih cikgu. Lama. Hi teacher, can I ask you some question? Yes. What is your favorite kuih? My favorite kuih. It will be tak nyonya. Okay, thank you teacher. Alright. Tak jam nanas. Terima kasih Ustazah. Baru Ustazah tak suka kuih-kuih biskut-biskut. Suka krepek-krepek. Ustazah suka krepek pisang. Kuih kacang mazola. Kalau bagi Cik Zah suka kuih tart. Okay, tak nanas. Ya. Okay. Kegemaran saya of course lah daripada Sarawak, kek lapis. Okay, thank you Aunty. Sama-sama. Kuih semprit. Okay. Kuih batik. Saya suka komplit madu. Saya suka kuih suji. Kuih kegemaran saya ialah Elma London. Kuih kegemaran saya Popiah Nestem. Kuih kegemaran saya Riza. Kuih semprit. Biskut boroh.
Hai adik. Hai. Boleh akak tanya sikit? Boleh? Apa kuih kegemaran adik? Kuih tak nenas. Okey, terima kasih. Kuih tiram. Elma London. Wah, ada pelbagai jenis kuih yang menjadi kegemaran warga SKKM Syed Sirajuddin. Namun, jangan dilupakan pula kuih tradisi kita seperti bahulu, dodol, wajik dan macam-macam lagi. Ya, betul tu. Siapa lagi yang akan mengekalkan tradisi jika bukan kita sendiri? Baiklah, sekian sahaja dari kami, kru Sukses TV. Semoga berjumpa lagi di lain episod. Bye. Jalan-jalan sampai ke Pekan, tengok wayang filem Hindustan. Ayo, kuih habis. Kami warga SKKM Syed Sirajuddin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tabung derma, Malayang baru nak dibina di mana? Seminggu berhari raya, kunjung-mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Oi, 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 oi. Rayakan ujung berehat saja. Esok puasa 6 bulan. Habis